Ini nama dia fresh Grana Padano yang kita belum kopek. Ini chop dia. Ini dia punya. Ini korang jangan confuse ya. Ini bukan lambang salib, bukan lambang saya bukan main isu pergauman ni. Ini bukan lambang salib, bukan lambang church tu, bukan. Ini daun clove, clove. CR ni bukan Cristiano Ronaldo, okey? Bukan. Okay, ni tahun pembuatan ni DOP of Italy. Balik. Ni sis ni dah besar. Dia kalau kita biar tegak macam ni, nanti dia tayar pula. Okay, ni nama dia Grana Padano. Okay, ini yang kita dah kopek. Ini tadi yang kita dah kikis tu. Kita dah kikis Grana Padano kita. So bila makan korang jangan pelik, makan ada rasa keras-keras. Macam makan kelapa. Bukan. Ini adalah Grana Padano.